Air adalah nadi kehidupan. Setiap hari kita guna air untuk minum, membersihkan diri dan aktiviti harian. Kita perlu sedar setiap tetesan air amat berharga dan perlu dihargai. Masih ada air dibazirkan di kampus. Paip tak ditutup, air mengalir tanpa tujuan. Walaupun kecil, pembaziran memberi kesan besar. Kita semua bertanggungjawab mengubahnya. Air penting untuk kebersihan, kesihatan dan kesejahteraan. Guna air dengan bijak adalah satu amanah menunjukkan kita menghargai sumber dan menjaga kesejahteraan bersama. Pengurusan air bermula dari diri sendiri. Tutup paip selepas guna dan guna air secara sederhana. Disiplin kecil hari ini menjamin kelestarian air untuk masa depan. Hentikan pembaziran, mulakan penjimatan.